Assalamualaikum dan hai adik-adik semua. Bersedia untuk sesi ulang kaji kita hari ini? Kakak sangat teruja tahu nak kongsikan tentang satu topik yang sangat meriah dan istimewa. Hari ini, kita akan sama-sama ulang kaji tentang satu perayaan besar dalam Islam, iaitu Hari Raya Aidiladha. Kita akan berpandukan buku teks dan kakak akan tolong adik-adik fahamkan topik ni satu demi satu supaya senang nak ingat. Jadi, pastikan adik-adik duduk selesa, pasang telinga dan jom kita mulakan penerokaan ilmu kita. Okey, untuk hari ini, ada 5 perkara utama yang kita nak cover. Pertama, kenali Hari Raya Aidiladha. Kedua, maksud dan hukum solatnya. Ketiga, cara tunai solat Aidiladha. Keempat, amalan sunat pagi raya. Dan akhir sekali, hikmah dan kesimpulan topik. Jom kita tengok satu-satu. Kita masuk bahagian yang pertama, kenali Hari Raya Aidiladha. Adik-adik ya, cuba bayangkan sekejap. Bangun awal pagi pada hari raya tu, suasana dia memang rasa lain macam kan? Terbawa aroma masakan di dapur, sayup-sayup dengar suara takbir dari masjid dan ahli keluarga semua sibuk bersiap-siap pakai baju yang cantik. Tengok gambar ni. Nampak tak keluarga ni sedang berjalan beramai-ramai pergi ke masjid sambil bertakbir memuji Allah? Sebenarnya berjalan kaki ke masjid macam ni sangat bagus tau, sebab kita berpeluang untuk berjumpa, senyum dan bertegur sapa dengan jiran-jiran kita. Adik-adik biasa buat tak macam ni dengan keluarga? Kalau belum pernah, apa kata tahun ini kita cuba? Seterusnya, bahagian kedua, kita fahamkan pula tentang maksud dan hukum solat raya ini. Bila kita dah rasa semangat pagi raya tu, kita mesti kena tahu apa yang kita nak buat kat masjid nanti kan? Okey, apakah sebenarnya solat sunat Aidiladha ni? Senang je nak ingat. Ia adalah solat 2 rakaat yang dilakukan pada 10 Zulhijjah dan waktunya bermula betul-betul sesudah matahari terbit. Kata kuncinya kat sini ialah 2 rakaat, 10 Zulhijjah dan sesudah terbit matahari. Ingat 3 poin penting ni, confirm adik-adik senang je nak jawab dalam peperiksaan nanti. Jadi, apa pula hukum menunaikan solat ni? Hukumnya adalah sunat muakkad. Jom sebut sama-sama dengan kakak. Sunat muakkad. Apa maksudnya tu? Maksudnya, ia adalah amalan sunat yang sangat-sangat digalakkan untuk umat Islam buat. Walaupun dia bukan solat fardu macam waktu subuh, waktu zuhur tu, tapi Nabi Muhammad SAW sangat galakkan kita pergi. Pahalanya terlalu besar. Rugi sangat kalau kita lepaskan peluang ni. Okey, masuk bahagian ketiga, kita tengok macam mana cara tunai solat Aidiladha ni. Kakak faham, yelah solat raya ni kan, setahun sekali je kita buat. Kadang-kadang tu mesti ada tersasul atau terlupa, berapa kali kena takbir ni? Atau nak baca surah apa ya? Jangan risau, kita pecahkan kepada langkah yang sangat mudah. Mula-mula sekali tentulah kita perlukan niat. Mari kita baca niatnya perlahan-lahan. Sahaja aku solat sunat Aidiladha 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Kalau sebutan Arabnya pula, usolli sunnata Aidiladha raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Jelas kan? Pastikan niat ini tersemat dalam hati masa adik-adik nak angkat takbiratul ihram nanti tau. Selepas takbiratul ihram dan baca doa iftitah, dekat sinilah bermulanya perbezaan solat raya berbanding solat biasa. Untuk rakaat pertama, kita akan bertakbir sebanyak 7 kali. Ingat ya, 7 kali takbir. Dan di celah-celah setiap takbir tu, kita disunatkan untuk membaca tasbih memuji kebesaran Allah. Selepas selesai ke-7 takbir, barulah imam akan membaca surah Al-Fatihah. Dan biasanya pada rakaat pertama ni, surah yang disunatkan untuk dibaca adalah surah Al-A'la. Jadi kalau adik-adik dengar je imam baca surah ni, bermakna imam sedang mengikut sunnah. Lepas tu, rakaat kedua macam mana pula? Bila kita bangun daripada sujud untuk masuk ke rakaat kedua, kita sebut Allahu Akbar. Ini dia panggil takbir intikalat atau takbir perpindahan. Lepas dah berdiri tegak, perhatikan betul-betul. Kali ini kita hanya bertakbir sebanyak 5 kali sahaja. Bukan 7 lagi ya. Sama juga macam tadi, kita selangikan dengan bacaan tasbih. Kemudian, selepas Al-Fatihah, kebiasaannya surah yang dibaca untuk rakaat kedua ini ialah surah Al-Ghashiyah. Senang je kan nak ingat? 7 takbir untuk rakaat pertama, 5 takbir untuk rakaat kedua. Mudah sangat.
Oh ya, ada satu lagi perkara yang sangat krusial. Khutbah untuk Hari Raya Aidiladha ni, ia dibaca selepas kita selesai menunaikan solat. Hal ini berbeza tau dengan solat Jumaat, di mana kita dengar khutbah dulu baru solat. Jadi, peringatan mesra dari kakak, bila imam dah beri salam, jangan terus bangun dan berlari keluar masjid sebab nak cari sate pula. Duduk diam-diam sekejap dan berikan tumpuan dengar khutbah raya sampai habis. Ianya sangat dituntut dan penuh dengan nasihat-nasihat yang baik. Kita beralih ke bahagian keempat pula, amalan sunat pagi raya. Sebenarnya, selain solat di masjid, ada banyak lagi amalan mudah yang adik-adik boleh buat untuk kutip pahala berganda. Mula-mula, sebelum keluar pergi solat, pastikan adik-adik mandi dengan niat mandi sunat hari raya. Bersihkan badan elok-elok, kemudian pakailah pakaian yang paling cantik, paling kemas dan bersih yang ada dalam almari itu. Dan ada satu amalan sunnah yang bagi kakak sangat menarik, iaitu kita pergi dan balik ke masjid mengikut jalan yang berbeza. Maksudnya, kalau pergi ikut jalan utama, balik nanti kita masuk lalu jalan belakang pula. Kenapa? Sebab supaya kita boleh berjumpa, berselisih dan senyum kepada lebih ramai kawan-kawan serta jiran tetangga kita. Seterusnya, apa pula amalan selepas solat? Adik-adik kena fokus bahagian ni tau, sebab ia merupakan keistimewaan Hari Raya Aidiladha. Untuk sambutan ni, kita disunatkan supaya tidak menjamah makanan pada waktu pagi sehinggalah kita selesai solat sunat di masjid. Dah habis solat, barulah kita makan. Selain tu, masa inilah umat Islam akan sibuk bergotong royong melakukan ibadah korban, seperti menyembelih haiwan ternakan, lembu atau kambing untuk diagih-agihkan. Dan akhir sekali, jangan lupa yang kita sangat digalakkan untuk terus bertakbir memuji Allah pada setiap kali lepas solat fardu sepanjang hari raya sehinggalah ke hari-hari tasyrik, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan kita sudah tiba di stesen yang terakhir, hikmah dan kesimpulan topik. Bila kita dah belajar semua hukum, langkah demi langkah cara solat dan amalan sunatnya, penting untuk kita faham gambaran besar perayaan ini. Mengapakah Allah mensyariatkan Aidiladha yang sungguh indah ini? Jika kita lihat pada kepentingannya, ia adalah untuk mensyiarkan syariat Islam dan membina masyarakat yang bersatu padu. Bayangkan, bila kita sama-sama bersolat jemaah dan bekerjasama menguruskan daging korban, ikatan persaudaraan pasti akan jadi lebih kuat. Hikmahnya pula, perayaan ini sebenarnya adalah sebagai tanda kesyukuran kita yang paling dalam atas rezeki kurniaan Allah. Pada masa yang sama, kita kembali mengingati kisah pengorbanan agung Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Dari kisah mereka, kita belajar apa maksud sebenar ketaatan mutlak terhadap segala perintah Allah. Jadi, sebelum kita mengakhiri sesi ini, kakak nak tinggalkan satu soalan. Antara banyak-banyak amalan sunat Aidiladha yang kita bincangkan tadi, yang mana satu adik-adik rancang nak cuba buat tahun ini? Adakah adik-adik nak pilih baju yang paling cantik dan kemas? Atau pastikan diri fokus betul-betul dengan 7 dan 5 kali takbir dalam solat? Atau mungkin adik-adik nak cuba amalan berjalan kaki ke masjid guna laluan yang berbeza? Ilmu yang kita kongsi hari ini bukan hanya berguna dalam kertas peperiksaan, tetapi nilainya terletak bila kita amalkan dalam kehidupan sebenar. Kakak sangat berharap penerangan ini buatkan adik-adik lebih faham dan tak sabar nak raikan Hari Raya Aidiladha nanti. Terima kasih banyak-banyak kerana kekal fokus bersama kakak. Terus semangat belajar, jaga diri dan Assalamualaikum.